Mona Lisa tu jadi legend, nasib dia sebenarnya. Dia bukan lukisan terbaik Leonardo da Vinci pun. Leonardo da Vinci ni dia tak pernah anggap pun Mona Lisa tu satu masterpiece. In fact, dia tak siapkan pun untuk orang yang commissionkan projek tu. Dan lukisan ni bukanlah satu projek besar. Dia cuma satu lukisan kecil yang dia tinggalkan masa tu. So bila Da Vinci ni meninggal, lukisan ni bukannya ada dalam duduk dalam galeri VIP mana-mana. Lukisan ni jatuh ke tangan Raja Perancis. Kemudian dia simpan kat Museum Louvre. Dan dekat Louvre, dia cuma satu lagi lukisan yang dalam koleksi ribuan karya lain. Dia macam just another drawing lah. Dan pada tahun 1911 Mona Lisa kena curi. So lepas tu baru beritanya meletup satu dunia. Semua media cover kehilangan lukisan ni jadi macam satu national tragedy. Macam mana Taylor Swift hilang daripada Instagram kan. Semua orang kan panik masa tu kan. So bila Mona Lisa akhirnya dijumpakan balik 2 tahun kemudian, baru tiba-tiba orang obses. Inilah lukisan yang kena curi tu kan. So terus dia jadi ikon seni. So Louvre ni end up jadi satu tempat yang wajib dilawat. Padahal sebelum tu orang-orang yang minat seni je yang pergi situ. Macam mana kalau Mona Lisa ni tak pernah kena curi? So mungkin dia just another drawing, yang hanya diminati oleh orang-orang seni. Tak ada hype, tak ada gelaran lukisan paling famous dunia, semua tak ada. So realitinya bukannya sebab lukisan ni yang paling hebat yang jadikan dia legend, tapi kejadian luar kawalan yang buat dia jadi legend. Nasib, kejutan, kontroversi. Benda tu yang buat Mona Lisa ni ikonik. So remember what Samad said, kadang-kadang kejayaan ni bukan sebab kerja kita ni adalah kerja yang paling hebat, tapi sometimes sebab timing dan sebab peluang. Jangan give up kalau hasil kerja kau tak perform. Kalau video kau tak FYP, tak semestinya kerja kau tak bagus. Mungkin belum sampai masa dia. So keep on doing, keep on improving, sebab masterpiece tak selalunya di-recognize on the first try. So kalau dah usaha buat content tapi masih belum FYP, tekan je link kat bio.